Habis. Aduh, awak hampir KS. Weh, Ryan. Rizal exam kita dah keluar ni. Weh, Zarif. Result kita dah keluar ke? Kau rasa pukul 9 kita exam? Sudahlah ha, minggir ngak. Rizal dah keluar pun tak pasang lagi ke? Aduh. Ni, hang tengok Rizal hang ni. Awak teruk ngak. Sudahlah ha, minggir lagi. Salah aku minggir. Natang ni yang merosakkan segala-galanya, entah tak? Dia dah buang masa aku. Betul kau jadi macam ni. Hang salahkan handset. Kalau hang pakai handset ni elok. Handset ni takkan masa hang ah. Duh, habis lah result aku macam ni. Saya mopak aku ingat lagi lah. Mana handset aku? Aku nak tunjuk satu app ni yang buat aku jadi pandai, yang buat result aku jadi lebih baik. Hang buka Google Play, hang tulis ChatGPT. ChatGPT? Ha. Hang buat turun. Ha, hang buka, hang tulis balik soalan yang cikgu bagi tadi. Tulis balik soalan cikgu bagi? Ha. Aku tak tahu sebelum ni ada app yang boleh bantu aku. Macam mana hang nak tahu? Hang selalu duduk minggir sangat. Weh, terima kasih weh. Aku lepas ni aku nak buat kerja sekolah pun senang lah. Sama-sama lah, tak apa, kawan tolong kawan. Tapi hang kena ingat, hang kena guna app ni dengan cara elok-elok. Sebab pula? Hang jangan bergantung sangat pada app ni. Jangan bergantung sangat pada internet. Hang kena ulang kaji sama dekat buku. Oh, faham. Jadi, aku tak boleh bergantung pada app ni lah. ChatGPT ni aku kena buat ulang kaji sama lah. Ya, app ni hanya untuk pembantu hang saja. Bantu aku saja. Ha. Kira aku buntu ke apa kau? Ya. Aku cari dia. Ya. Okey, terima kasih Zarif. Anda banyak tolong bagi ilmu baru macam ni. Sama-sama, tak apa, kawan tolong kawan. Okey. Tak apa, aku nak balik dulu. Nak Aku balik dah kerja kat rumah. Okey. Jom. Lelak weh. Sama. Bagus juga app ni noh. Terima kasih banyak weh. Sama-sama. Jom. Balik dulu. Terima kasih banyak Ingat lagi. apa yang aku pesan tadi. Ya, ingat. Ha. Lelak. Jom. Bangun balik. Zarif. Assalamualaikum. Salam Rahmatullah. Main mana? Ni kedai tadi. Kau main kedai saja singgah. Duduk dulu. Kamu buat jaga apa tu? Ni aku dah buat kerja sekolah matematik ni. Nanti ingat tak cikgu bagi tadi? Hai. Macam ni lah hang rajin buat jaga lah. Semua jaga matematik. Macam mana ni? Sejak bila hang tanya? Sejak hang perkenalkan ChatGPT ni lah yang membuat aku rajin buat kerja sekolah. Kalau nak tahu. Oh, bagus. Assalamualaikum. Salam. Wah, Kenal lah. ni Kuman nak tunjuk Rizak Rizak. Rizak periksa yang tahu kita. Rizak periksa kita. Keluar Dah dah. kelak Nak tengok. Rizak aku ke ni? Rizak hang lah. Weh, Alhamdulillah Rizak aku. Dah berubah dah. Terima kasih Zarif. Alamak, kunci untuk Amjaya dah ada dalam genggaman hang dah. Jadi hang jangan duk asyik minggir sangat. Teruskan belajar. Ya, ni pun sebab hang juga aku boleh dapat result yang elok macam ni. Terima kasih Zarif. Anda banyak tolong aku. Dan ni juga sebab hang dah ajar aku banyak ilmu. Sama-sama, tak apa Ryan. Dah kecil lah. Okey, lah ni result aku pun dah elok. Jom kita minggir jom. Jom. Siapa jengga? Nah, mana jengga main aku MM. Main aku MM lah. Jengga. Aduh. Jom.